Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua, mai pula video si Maknin yang kata Allah ada roh pula dah. Orang nak ngajak, dia pun nak ngajak. Masalahnya dia yang pandai-pandai tafsir sendiri atau pandai-pandai syarah sendiri. Kita kalau nak mengajak apa-apa pun, kita kena study dulu. Tengok kitab-kitab ulama yang muktabar sebagai perujukan, sebagai panduan. Bukan buat pada tahu. Macam mana mazhab boleh bagi tauliah kat betul benda ni. Jom kita dengar video dia dulu. Laqakallahu biyadih. Allah ciptakan engkau wahai Adam dengan tangannya sendiri. Tak cukup lagi tuan-tuan. Wa nafaqa fika min ruhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tiup ke dalam jasadmu ruh daripada zatnya sendiri. Ni nak terjemuh apa tuan-tuan? Nak takwil kok mana ni? Oh, Allah ada ruh. Oh, kalau ada ruh, kita pada ruh. Lepas tu jadi ruh ada ruh kita. Oh, jadi Tuhan macam kita. Oh, jangan. Jangan lajak. Satu benda yang kita tak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu tak kiralah siapa yang Asy'ariyah kah, Maturidiyah kah, siapa pun akan kata benda yang sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Adam, engkau diciptakan oleh Allah dengan kedua belah tangannya sendiri. Dan engkau ditiupkan ruh ke dalam tubuhmu dengan min ruhihi, daripada ruhnya sendiri." Baik, makni ni tengah ngajak satu hadis. Tak silap aku, hadis tentang syafaat Nabi kot. Dalam hadis tersebut ada disebutkan tentang Nabi Adam AS, yakni dikhabarkan Nabi Adam dijadikan oleh Allah dengan kedua tangannya. Dan Allah meniup rohnya dalam Nabi Adam AS. Bab tangan Allah tu aku dah bahas dalam video aku yang lepas-lepas. Boleh cari sendiri kot. Yang aku nak respon ialah, benarkah Allah ada roh yang layak baginya? Seperti yang didakwa oleh Maknin. Aku nak jawab ringkas-ringkas saja. Yang pertama, adakah roh yang ditiupkan di dalam tubuh Nabi Adam AS tu qadim atau baharu? Kalau seperti yang didakwa oleh Maknin, Allah meniupkan roh dari dirinya ke dalam Nabi Adam AS, maka roh yang ada pada Nabi Adam AS adalah roh yang qadim. Kerana Allah itu qadim, maka rohnya juga qadim. Sedangkan ijma' ulama' bahawa roh yang ada pada Nabi Adam adalah baharu, seperti yang dinakalkan oleh Imam Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh dari Imam Al-Maruzi. Beliau berkata, tidak ada khilaf di antara ulama bahawa roh-roh yang ada dalam Nabi Adam dan keturunannya dan Nabi Isa dan roh selain Bani Adam, kesemuanya adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sudut akal, mustahil Allah ada roh, kerana jikalau Allah ada roh, maka sudah tentu rohnya qadim juga. Dan jika rohnya qadim, maka akan berlaku ta'addudul qudama, yakni berbilang-bilang qadim. Ini adalah mustahil. Yang kedua, kalau kita tengok dalam kitab syarah hadis, ada syarih, yakni pensyarah hadis yang tidak memberi komentar apa-apa pada teks Allah meniupkan roh tersebut. Mungkin mereka menyangka sebodoh-bodoh manusia pun tahu bahawa mustahil Allah Ta'ala ada roh. Dan setengah pensyarah hadis ada yang memberi komentar. Mereka sepakat mengatakan bahawa roh yang dikatakan dalam hadis tersebut bukanlah roh Allah, yakni roh yang dari sebahagian daripada Allah. Bahkan mereka berkata roh Allah ialah roh yang diciptanya dan dimilikinya. Seperti dikatakan Baitullah, Naqatullah, bukan bermakna rumah Allah dan unta Allah sebahagian dari Allah, dan disandarkan kepada dirinya kerana hikmahnya memuliakan barang yang disandarkan kepada dirinya. Jadi roh yang disandarkan kepada diri Allah adalah roh yang mulia, yang melambangkan keindahan ciptaannya. Bukan bermaksud Allah ada rohnya tersendiri. Dalam teks hadis tersebut berbunyi min ruhihi. Huruf min di sini bukanlah untuk tab'id, yakni bukan dengan makna sebahagian daripada sesuatu. Sebab itu orang Nasrani mendakwa Nabi Isa adalah anak Allah, kerana Nabi Isa roh Allah. Dan mereka mengatakan bahawa roh Allah adalah sebahagian daripada Allah.
Takkan maknin faham macam pok-pok tu kot. Yang ketiga, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, ulama tafsir menafsirkan roh yang disandarkan kepada diri Allah kerana hikmahnya memuliakan roh tersebut. Bukan bermaksud roh itu sebahagian daripada Allah. Hampa boleh lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Alusi, Al-Razi, As-Sa'di, An-Nasafi, Baydawi dan lain-lain dalam menafsirkan ayat 9 dari surah As-Sajdah. Kesimpulannya, maknin keliru dengan terjemahan hadis tersebut. Sepatutnya dia kena study dulu, selak dulu kitab-kitab yang berkaitan, buat kajian dulu, barulah pi mengajak. Ni dah rasa hebat dah, mau tak mau kena buat pada tahu juga. Keluarlah dari kumpulan toksik tu maknin, oi. Lagi lama bergaul dengan lebay toksik, lagi terselahlah kebodohan hang. Duk elok-elok ngaji dengan Habib, pi masuk geng toksik pula. Hang tu tunggu masa aja dia nak tendang. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.